hari ini kita akan belajar tentang solat sunat duha. Baik, kita teruskan dengan maksud dan hukum solat sunat duha. Yang pertama, maksud solat sunat duha ialah solat sunat yang dilakukan pada waktu antara naik matahari selepas syuruk sehingga sebelum gelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur. Seterusnya, hukum solat sunat duha. Hukum solat sunat duha ni adalah sunat muakkad, iaitu solat sunat yang sangat dituntut untuk diamalkan oleh umat Islam. Baik, seterusnya kita lihat pada kaifiat menunaikan solat sunat duha. Yang pertama, niat. Niat solat sunat duha ialah usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, bilangan rakaat. Solat sunat duha ni boleh dilakukan sebanyak 2, 4, 6 ataupun 8 rakaat. Yang ketiga, cara pelaksanaan solat sunat duha ni. Solat sunat duha ni digalakkan dilakukan secara bersendirian. Dan yang keempat, bacaan dalam solat. Pada rakaat pertama, selepas membaca surah Al-Fatihah, sunnah untuk membaca surah Asy-Syams atau mana-mana surah yang mudah. Dan pada rakaat yang kedua, selepas membaca surah Al-Fatihah, sunnah membaca surah Ad-Duha atau mana-mana surah yang mudah. Salli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Hikmah menunaikan solat sunat duha. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah bagi meraih kasih sayang daripada Allah. Baik. Apabila kita menunaikan solat sunat duha, kita menunjukkan bahawa kita sanggup meluangkan masa untuk beribadah kepada Allah walaupun solat ini tidak wajib. Tetapi ia menunjukkan rasa cinta kita terhadap Allah. Dan apabila kita sentiasa mengingati Allah, sentiasa beribadah kepada Allah, kita akan menjadi lebih rapat dan kita akan mendapat kasih sayang daripadanya. Sebagai contoh, kalau kita sentiasa menghormati dan mendengar nasihat ibu bapa kita, maka ibu bapa kita akan lebih sayang kepada kita. Begitu juga apabila kita rajin beribadah kepada Allah, kita berharap mendapat kasih sayang dan keredaan daripada Allah. Seterusnya, membuktikan ketaatan kepada Allah setiap masa. Solat sunat duha ni juga mengajar kita sentiasa taat kepada Allah. Walaupun pada waktu pagi kita sibuk belajar, melakukan aktiviti lain, tetapi kita masih sanggup meluangkan masa untuk beribadah. Ini menunjukkan kita sentiasa mengutamakan perintah Allah. Seterusnya, mendapat rahmat dan rezeki daripada Allah.
Okey, baik. Antara kelebihan solat sunat duha ni ialah kita memohon kepada Allah supaya dikurniakan rahmat dan dipermudahkan rezeki. Rezeki ini bukan hanya daripada wang sahaja, tetapi daripada kesihatan, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, sahabat yang baik dan kejayaan dalam pelajaran. Sebagai contoh, apabila kita rajin belajar dan berdoa selepas solat sunat duha itu, maka Allah akan memudahkan kita memahami pelajaran yang dipelajari, mendapat keputusan yang cemerlang dan dipermudahkan urusan seharian. Jadi kesimpulannya, walaupun solat sunat duha ini bukan solat yang wajib, tetapi amalan ini mempunyai banyak hikmah. Antaranya ialah mendekatkan diri kepada Allah, membuktikan ketaatan kepadanya dan mengharapkan rahmat serta rezeki daripada Allah. Jadi oleh itu, marilah kita berusaha mengamalkan solat sunat duha apabila kita mempunyai kesempatan.